apakah hukum menggantung gambar ulama di rumah? Apakah hukum menggantung gambar ulama di rumah? Hukum dianya harus, tetapi kena ingat bukan setakat ulama sahaja, bahkan menggantungkan gambar ni tak kira lah gambar siapa sekalipun. Gambar yang penuh tu hukum dianya paling kurang makruh, dan kebanyakannya hukum dianya haram menggantung gambar makhluk yang hidup di dinding. Ingat anak kita masuk universiti, kombo boleh ijazah ambil gambar, kita besar gambar, kita gantung dinding. Kita nikah ataupun anak kita nikah, ambil gambar, kita pun boleh pering, kita gantung dinding. Hukum dianya paling kecil hukum. Paling kecil tu kerana ada perbahasan dia. Paling kecil hukum dianya makruh, tetapi kebanyakan dianya haram, dan malaikat tak masuk dalam rumah. Bahaya gambar. Lepas tu kalau kita nak janguk rumah kita, nak janguk, lebih baik kita cari gambar-gambar pemandangan. Lepas tu kenangan yang kita nak buat tu boleh saja bubuh dalam album. Jangan gantung. Jangan gantung. Ni banyak berlaku, kita gantung gambar. Bubuh dalam album, jangan gantung. Cuma pernah pada suatu hari waktu Syekh Nurdin Al-Banjari, waktu hamba duduk ngaji lagi, ngajar, orang tanya gambar. Kita ngaji tu di asrama anak-anak Kelantan. Dalam dewan asrama anak Kelantan, dalam dewan asrama tu ada gambar raja, ada gambar tika tutup guru mereka, ada gambar tu guru selaku menteri besar. Orang tanyalah ke mana ni, kita gantung gambar. Gambar tu guru, gambar sultan, gambar raja. Dia kata boleh sahaja, tetapi letak bawah pada hak rokok kita. Letak bawah pada hak rokok kita supaya tidak membesarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dia kata kalaulah gambar tu cuma muka saja, itu makruh. Gambar yang tidak cukup seorang, itu makruh. Hak ni memang dibahas panjang lebar dalam kitab-kitab fiqh, dan kalau nak tengok kitab mudah sikit yang telah diterjemah dalam bahasa Melayu, boleh rujuk dalam kitab. Ada, cuma saya tak ingat dalam jilid yang keberapa, dalam kitab fiqh sirah An-Nabawiyah yang ditulis oleh almarhum Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Ada di kerana dia ada terjemuh dalam bahasa Rumi. Tengoklah situ. Jadi kalau boleh tak usah tapik gambar-gambar ni, tak usah cari gambar pemandangan.